bakar. Okey, kita mulakan bahagian belah kiri dulu. Dia ada wonton mi. Lagi lah. Ni abang ni punya harga ikan lagi jelas terpampang. Okey. Macam ni semua lembah yang ni kita buat sendiri. Sendiri ni Ni sendiri. Okey. Kalau ada siapa-siapa bermasalah, kolesterol darah tinggi, kencing manis, memang terbaik. Alhamdulillah ramai customer kat feedback pada kat sini. Tu mayang. Kita pusing sebelah sana tu. Nasi goreng. Kucing lah. Enggak anak perempuan. Ayo mas, ya bang. Nasi ambang. Ayam penyet. Ini tinggal goreng cucuk. Makan ni dua makan. Dia makan kot. Ayo. Cucuk pedang. Bermakna kalau korang datang hari Isnin memang dia slow sikit lah. Tapi kalau nak ramai-ramai, nak tengok orang, nak lepak, nak suku keramaian, boleh datang Sabtu, Ahad lah saya recommend. Tapi kalau nak selesa sikit, mungkin hari Isnin lebih bagus. Sekali saya panggil, kalau 101, siapa order? Tapi ada satu dua peniaga memang dia kalau dah Isnin, Selasa mungkin dia tak niaga, dia tutup, dia cuti.
Terima kasih bang. Semua ada. Dua pun ada. Ya. Ni kita boleh kat sini. Maruku meletup nampak dari mana. Ya. YouTube kah? YouTube. Boleh tengok sini. Kerupuk Maruku letup. Kecil mas. Dia apa item satu pack RM4, 3 pack 10. Boleh cara live kat sini. Kalau panas. Nak rasa? Boleh rasa? Biasa buka sampai pukul berapa kan? Dia biasa kita buka daripada pukul 7 sampai pukul 3 petang lah. Oh. Maruku ni memang kita goreng kat sini. Kita buat kita akan pegang. Satu pack dia berapa? Dia ada ni. Kalau setengah kilo ni, dia ada 2 packaging. Setengah kilo ni 18. Kalau yang ini 280 gram ni RM10 lah. RM10. Kalau yang ini, belinjan ni, dia jarang-jarang ada. Kalau yang pedas ni, kita jarang jumpa. Dia berapa ni bang? Tu RM10 saja. RM2. And then kalau macam pisang ni dia ada extra garlic tau. Dia sedap. Boleh rasa. Tak kisah bang. Rasa je. Dia rangup, nipis, sedap. Yang ini RM12 saja. Itu berapa? Yang ini RM12. Yang ni ya? Ini ya. Tak. Maruku dan nan. Nanti pula. Sangkut saja. Mana kita goreng panas-panas kan maruku kat sini kan. Mana daripada mana? Ha? Daripada mana? Saya ke Bunte. Bunte. Ya, Bunte. Dekat dia sini. Ya. Okay, korang boleh datang lah. Dia punya flavor memang banyak lah. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Terjual. Sambil terima kasih. Rina Halim untuk surprise. Terima tempahan juga. Ini nombor saya beli ni. Produk ni semua kita buat sendiri bang. Oh, buat sendiri eh? Ni semua produk kita buat sendiri. Oh, okey. Kita ada macam kilang. Oh, Macam ni semua rempeyek ni kita buat sendiri. sendiri ni eh. Ni sendiri punya. Okey, dia ada apa saja selain Maruku dengan ni? Ni kita ada popia. Kita ada popia ni dia 100% udang kan. Kita tak ada pakai seguling kan. Okey. Yang ini rempeyek mini. And nampak dia tebal tapi dia rangup rapuh. Okey. Memang sedap sebab ni produk kita buat sendiri gitu kan. Okey. And then yang ini kuih kaping. Kuih kaping pun kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Dia nipis, rangup, garing. Memang okey. sedap. Dia tak manis, tak apa. Memang sedap lah. Ni semua produk-produk yang kita buat lah. Macam rempeyek ni semua. Kalau anak yang ada bekas pun boleh. Bekas. Yang kita ni pun buat sendiri. Oh, sendiri buat juga. Ini Kak pakai batu apa ni? SD? SDS. Ni batu yang paling mahal lah. Oh, okey. Tapi rasa dia punya ni tak manis, tak apa tapi memang sedap. Ya, okey. Ni semua saya kena buka bagi satu mata. Tak apa, kasih tahu saja. Saya dah banyak try. Macam ini, ni kita ada 2 flavor. Satu coklat, satu peanut lah. Isi dia sampai ke dalam Okey. Ini isi dia sampai ke dalam. Kalau macam ni ada 2 flavor, coklat dan peanut. Kalau yang ini peanut saja, yang ini coklat. Ini semua produk-produk kita buat. Kita lihat ni lah. Yang lain semua. Kalau macam daripada kilang, biasanya rempeyek daripada kilang mesti dia rata sama. Ya, betul lah. Tapi ini kita guna pakai tangan manual. Oh, iyalah. Homemade lah, kira homemade lah. Alright guys, buat korang yang datang sini boleh singgah. Kalau korang masuk daripada pintu, korang straight saja belah kanan, Rina Halim Food Supplier. Nah, untuk tempahan sendiri korang boleh tengok dia punya nombor telefon, korang boleh WhatsApp. Okey kak, masih kak. Okey, terima kasih kak. Kak masih. Belah sini pun ada. Assalamualaikum.
Ni awak rasa sikit dulu akak ni adik akak buat sendiri. Okey. Lepas tu ni ada produk daripada UTM. Adik akak dia mesin. Okey. Adik akak dia Profesor Madam Dr. Liza UTM. Dia buat kajian tentang buat tunjuk langit ni. Ini apa ni kak? Dia buat tunjuk langit lah. Dia Buat dia? tunjuk langit. Buat Mahagoni. guna dia? Dia untuk kad gula. Dia buat untuk kawal gula dalam badan, kolesterol. Ini ada KKM tau. Okey. UTM mestilah. Ya. Okey. Kalau ada siapa-siapa bermasalah kolesterol darah tinggi kencing manis memang terbaik. Alhamdulillah ramai customer kat feedback pada sini. Nampak tak yang ni? Yang ni kita jual untuk comments ni untuk tenaga lelaki. Ni sama yang lemah-lemah, letih-letih kan. Ni untuk makan dia kemam-kemam 5 hari sekali. Oh, tongkat Ali. Tongkat Ali dan tunjuk langit. Tunjuk langit. Okey. Mantap. Siapa yang rasa nak menambah tenaga ni dia terbaik untuk lelaki. Kalau korang Ini boleh makan 3 bulan. Ini kopi untuk tak ada gula. Less sugar. Kopi Johar. Johar ni kopi O yang tak ada gula. Di mana Dr. Liza buat campuran dia tunjuk langit dengan kopi O lah. Jadi siapa nak sihat kat sini ada tempat yang boleh membantu untuk anda dapat tenaga yang baik lah dan kesihatan. Sambil pokok-pokok juga kesihatan kena jaga juga. Alright guys. Ni bila korang masuk, korang datang belah kanan, korang ambil bahagian belah kanan dulu. Jamal Dodon sarang buaya. Terima kasih. Dia dekat sini. Selain apa korang makan dekat dalam sana, korang boleh dapatkan benda-benda Ini produk IKS. Benda-benda yang boleh sokong kesihatan korang seperti yang akak ni cakap tadi. Ada tempe ada. Tempe rangkong ada. Ni awak rasa. Semalam alhamdulillah mana yang dah habis. Sabtu Ahad ramai sini kak? Sangat ramai. Sabtu Ahad Kak, masih kak? Banyakkan ni Kak, masih kak? Okey, bersama jalan. Promosi siapa-siapa yang nak sihat datang sini. Okey. Kita bersama dengan produk pada UTM Ya. Terima kasih. Tunjuk langit. Alright, korang yang datang sini, Pasar Tani sini, selain korang boleh dapat makanan yang sedap-sedap sebelah sana, jadi korang juga boleh dapat juga benda yang boleh sokong kesihatan korang seperti yang akak ni promotion tadi dengan dia punya produk buah tunjuk langit dan juga tongkat Ali special untuk lelaki yang tengah mengalami kekurangan tenaga. Alright. Ni dah lama saya singgah dekat situ, sangkut saya. Saya rasa kita cukupkan sampai sini dulu video kita untuk hari ni. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat orang yang dah ikut support, dan juga jangan lupa support kakak yang sempat buat promotion tadi, ada kat depan sana tadi, untuk sokong dia punya bisnes. Saya pun tak pandai buat promotion macam ini, tak biasa buat promotion, jadi pandai-pandai . Jadi buat korang terima kasih yang dah ikut saya buat explore Pasar Tani dekat Datin Halimah pada hari Isnin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Health. Right. Kita sekarang ni berada dekat depan Pasar Tani Datin Halimah. Pasar Tani kekal ni bukan Pasar Tani yang biasa hari Sabtu. Ni saya datang hari Isnin. Jadi saya nak ajak korang, betul lah, nak terjah ke bahagian dalam pasar sana. Saya nak cari sarapan pagi juga kerana sekarang ni masih pukul 9.30, kira masih buka lagi lah. Alright guys, Pasar Tani ni dia buka daripada Rabu sampai Isnin saja. Selasa dia cuti. So bila korang datang sini, setakat tempat parking
Tak payah risau lah. Dekat sana, depan sana tu luas semua tempat parking. Start daripada ujung sini sampai ujung sana tempat parking. Depan saya ni pun tempat parking. Jadi pandai-pandai cari tempat je lah. Jangan blok orang punya kereta dah. Right guys, kita langsung saja masuk ke bahagian dalam dia. Jom. Kalau cakap pasar Larkin ni memang tak akan habis lah. Start daripada pasar awam dia, pasar tani dia, pasar tani kekal dia. Memang banyak lah. Kalau nak datang pun kena ambil masa juga. Kalau korang nak round satu hari memang tak akan habis. Baik, jom kita tengok dekat dalam ada apa saja benda yang boleh kita beli. Sejuk. Dia punya kipas besar. Korang nak beli barang-barang frozen kat sini ada juga. Sini ada daging untuk burger, jelly, macam-macam lah. Weh-weh pun ada ni. Bang, nak rasa baru dua daging bang boleh ada. Siap bang. Rasa. Dia punya suasana memang ramai lah. Ni pecinta roti bakar. Okey, kita mulakan bahagian belah kiri dulu. Kita round yang belah kiri. Sekarang ni saya datang hari Isnin. Kalau nak ramai lagi, korang boleh datang hari Ahad. Ni dia bot paling famous kat sini, wonton mi halal. Dia ada wonton mi, mi kari, mi udang. Isnin dia memang kurang sikit lah. Ni nasi kandar. Ni celup. Dia tak berapa ramai lah berbanding dengan hari Ahad semalam, Sabtu. Dia lagi penuh kau kat sini. Kalau korang datang Sabtu Ahad memang susah lah nak dapatkan kursi. Kalau ni kira still okay lagi lah, under control lah orang kata kan. Right guys, selain makanan yang dah siap dimasak, dekat sini juga korang boleh dapat macam sayur, ikan dan juga benda-benda lain yang belum dimasak lagi. Macam dekat depan saya. Dan juga ada ikan kat belah sana. Jom kita jalan.
basah-basah dia. Kat sini korang boleh dapat macam barangan dapur, ikan, sayur dan juga buah. Dia tak berapa besar, ada dua peniaga saja, satu sini, ini satu, tapi kira still okey lagi lah. Ni abang ni punya harga ikan lagi jelas terpampang. Daripada yang kecil sampai yang besar pun ada.